Assalamualaikum dan selamat petang. Pada hari ini 20 hari bulan 11 2025, pihak Agensi Pengetahuan Darat melakukan PCA untuk tren ETS 3 T05. PCA ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu PCA statik dan juga PCA dinamik. PCA statik adalah melibatkan pemeriksaan secara fizikal di bahagian luaran, interior dan juga underframe. Dan sekarang ini kita berada di stesen Ipoh. Kita melakukan pemeriksaan dinamik, iaitu membuat larian tren daripada stesen Batu Gajah, Ipoh dan kembali balik ke Batu Gajah. Untuk pemeriksaan dinamik ini, kita akan melakukan pemeriksaan functionality beberapa komponen-komponen kritikal dan keselamatan untuk tren. Ujian PCA dinamik ini adalah penting, di mana pihak APID akan melakukan pemeriksaan functionality, kebolehfungsian komponen-komponen tren, terutamanya komponen-komponen kritikal dan keselamatan. Komponen-komponen ini penting untuk diuji bagi memastikan kebolehupayaan sesebuah tren itu untuk operasi kelak. Sekian daripada saya untuk pemeriksaan cermat akhir tren ETS 3 T05.